selama ni? 1 bulan. Kita tengok keadaan ketebalan bulu tu. Kalau tebal ni, Mana mungkin makan masa lama sekolah mungkin. 勉强可以做的就拿来做。每次拿干摘哦，它是那个3月，然后你完你加上之后得到坏掉。我就晓得做。 Bulu lemang ni dia kena hati-hati sikit pada nipis. Kalau jatuh dia pecah. 但这边他有讲，他有保证说不会讲到手，对吗？那天我有看，它会自动手，它会自动手。还要过3个手指在。 Itulah limbu ni kena bagi kering dulu. Bagi kering kan dulu kita baru boleh select. Oh dia hari ni sedang tak select 不 dulu. 是，主要3根手指，然后它还没有干，然后它很薄，因为它不能用冷芒的煮。 Kalau dia masih basah nanti dia akan keluar air tu. 所以买刀，买了说那怎么办？没有怎么办？你就看它这样，揉回去再做，不好意思这样哦。但是因为买了，还是可以用的，可能你不耐用，你可能用了1次、2次，then 可能有人用了。 可能只可以做一个模型，对。你给人家 display 用，给人家看报咯。It's okay. Do I need to move? Never mind, okay. I try to adjust this thing. Susah nak cari ya? I think you need to put it. Tapi ini memang bulu yang Ya, ya. kita guna untuk buat untung lah. Ni dia cari dekat Semenyih. Semenyih. Dia macam daerah bukit semua ada. Oh. Saya minta dengan dia, dia kata dia kena bagi dia masa cari. Oh dia carikan. Tapi saya tak bagi, saya tak tahu masa tu kena 3 jari. Kalau saya tahu saya bagi tahu dia mesti dapat buat. Ya. Dia kena kira-kira. Jangan itu jari dapati di Kemerai Island tau. Bukan kat sini. Oh. Kita kena deal dengan Diana, kena ambil kat sana. Bulu tu. Dulu sini ada bulu lemang kan? Sini dulu ada. Dulu ada, tapi korang lebih pandai kalau pesawit. Pesawit Dia hapuskan. Masalah je gitu, bunuh. Semua jadi kat depan semua jadi ladang juga. Semua jadi ladang. Dulu semua hutan ya. Semua hutan. Itulah seperti yang kena sawit jugalah kena yang kuat-kuat. Sawit tu boleh ada masalah. Dia boleh hasilkan dia. Itulah sayang dia orang buat. Nak cari bulu pun susah. 我教我还有在台湾吗？ Mereka sampai ke Lombok. Kami yang kat sini. Minum, saya baru minum. Dia masuk hutan juga. 不是，这应该是里面的，dia pergi minum. 可以开出来。这才能拍到你没有。 Itulah tentang selek tu. 对，这里这样喷起来还已经，对，还有还有，我看这块那边 Kalau yang topik itu guna oh disulai tak? Muri beci. Okey, kita gunakan kayu nyirih batu. Ating kan hamba ating. tidak， bahaya. 哎，我拍到你没有，怎么好？我现在看到谁了？我在这拍。拍到这些， Saya pun nak buat rawatan juga. Saya alahan. 但是这个领到雨能来呢，他们当时， Itu besar-besar sampai 2-3 感 puluh. 觉就是所以然后 Apa dia punya anu, 不能这样，所以 ada kecil-kecil. Dia sekarang lagi kecilnya. Ada saya mau jemput. Aiman Kita nakkan limit keras ni. Aiman nanti awal ada. Nanti sudah sampai. Nanti ada awal datang awal tadi. Saya suruh bangunkan awal, dia tak pergi bangunkan awal 看到 pula. 我的，因为就看到我的朋友在运动会用到很辛苦。 Tahan pun jual pula. 我的前面要买， Mana yang mana? 我已经买了， Hutan. 是看得出，而且它真的很强风那买了啊。要多久才知道来？你 Shopee 的话 next day delivery。哦，5月5号买。 apa lagi nak buat dengan bulu kita? 但是我跟你讲，我要吐口水了，因为他没有 next day delivery。那天我就是，我就 expect 5月1号我回来，我是马加大的，我可以拿到，结果没有，我是马加大的。限期。没有没有，我不喜欢用是我的车 Shopee 家，的。他的车还开着。没有，还没 Hari ni 开。 tak? Dah beli dah baru tahu. 嗯，很大。还有一档 Tak apa tak apa. Mungkin 我 boleh 买 buat 那 benda 个 lain 5 kot. 档，
哦，这个有感，他的，我就真的是可以吹飞。哎呀，做不到。志勇，他要 demo 做一次是吧？他会 demo 等一下。可是用不到我们的猪了，要用他的了。对。哦 Ya. we can record. Dan the details. Double. Berapa harga beli tu? Tapi tidak, saya sesuai. Satu batang dia jual seberapa eh? 4,500 ke 5,500? Saya kena check balik. Sayang, dia punya rumah dia pendek tu. Kalau tak cantik dah semua. Tapi masih ada sound lah. Ada. Masih ada sound. Kalau nak nombor telefon temporary nak做 Kalau pendek dia saw tak cantik, tak bagus lah. Tak tahu. Tanya dari. Telefon dengan Okey, mana? tengok yang dia punya ori punya. Ori punya. Ada tak? Apa dia? Tuntung ori. Tutup ni. Ah, Ada. ini. Dia punya ruas tu banyak. 250. 过来哦，你真的是傻人。 RM5. Tapi kerana saya ambil banyak, dia nak saya ambil 50 batang. Saya kalau saya ambil kurang, dia ambil 50 sikit. 就是他真正的出，然后蚊子还有长盘，就像我的表姐这样，什么东西都放在里面， Yang 我就开始问到底在里面装了多少东西。然后地书什么什么找他的。 Bukan untuk biasa. Oh. Oh, bunyi tak sama. Dia kadang setiap bulu tu dia menghasilkan bunyi yang berbeza, tak sama. Oh. Kenapa suruh? Awalnya. Dia belum makan. Saya nak tu sandwich kami吃。哎，志勇可以拿着来做先嘛，而我们 demo 就可以了，不一定要来敲嘛，反正都买到了。做爆好不好？他敲不出。可是也有比较长的，应该可以。嗯。还要怎样几个家里？还要讲几个家里有？没有比较长的？还有讲几个家里？都是这样。怎样几个家里？ Macam ni, 3 jari macam ni. Ha, 3 jari. Nampak? 哦，它下面要几个家里？ Daripada ni, daripada Berruas dia ni. ruas dia. 哦，yang tu。 3 jari. Dan ambil ruas yang paling jauh lah. Jangan ambil yang dekat, tu ambil yang jauh. Saya pun ini sebab lambat baca buku Dr. Claire. Kalau abang baca Ada tak? I kena update saya punya dokumentasi. Ada benda yang baru, make sure one every time. Saya ni kan, kan dia panjang tu. 哦， 3 jari. Kita ambil yang paling panjang. 因为还要上面它才会准。 Yang bawah. kalau 我要敲给两件，还可以摸，还是一人摸一种。 Kemungkinan akan tak juga. 翘在那一个打把这样子。 ini kamu boleh buat gongkong tu pecah sebelah. Yang pancing. 这就是文科跟 Ah, tu memang lagi yang besar sikit. Oh, tak boleh lah. 我以前离 RBT 有1线之差。 Boleh dapat. 你我差最点后音乐， Boleh dapat. 因为我们最后选的这两个买了 RBT 跟音乐，哦，你还是有那个啊？ 看不出来，不好意思，买了音乐， Dia ada 原 air. 来不好意思是我讲我的买 不要进的 RBT。我买的是科学，没教过。 Memang nak apa nak buat gitu. 我想进科学的，然后因为不足10个人，老师不要开班。哦，可是我们是 baby 科学， Dia kena hati-hati. 我们考虑是因为9年是主科。人家那个不是 PJ 啊，那个是主科的只要吗？有 BJ 的，就是因为不足10个人，然后很多人要去主课很傻的，他们在乎的 Ni 是 ruas panjang. 问他 BJ 等一下，你要我做高一动作，我不会 Ini 做。 pendek je. 白痴啊！那你们真的，我听到这样说，我真的觉得 Kalau 白痴。 tungtung yang bahagian 西 pendek. 北 SJK 西北，我们就是不要 S，我们就是不要主科，可是我们被开到是主科，他们主科很他重啊。们这个人还要数学，然后最后是开不了班，因为没有我们更多人要 BJ 音乐的分对不起， Apa dia pendek dia kena panjang. 因为他们太多了。我跟你讲，我不爽他们家，你看我们听讲很无语，你知道吗？连上大学可以玩了，你在乎的是那个分数，真的是很那个思想。他还要坐在口袋里，然后一口是什么是吧？啊，他们担心这个问题，然后还要做那个翻滚，就不会，然后就这样不要拿，死都不要拿 BJ。我们抽来抽
出去都是7个人住10个人，我们那边不要开班。我们那边全部要直接不接，我们他们哪直接的嘛？哎呦，生不逢时。我们不要，因为我们英文组，英文组啊，我们的英文组跟我们英文组没得选，我们的英文组是直接选另外一个英文，所以你们没有不算有买的，你们去到学校你们是一个英文。明明我有啊，我有2个买那的，我们的学可是我其中买那也是英语的，我觉得是 after that 啊，对，就是那个他们我还有第二个，就是因为我们的 best 来了，安达妈在社跟我们华文课三个课业。配色有分 SK 跟 SJ， 啊都是属于配色咯。所以阿干妈的也是自己一定要拿一个他们 Islam 的课，然后配色的也是拿一个英文的课，所以就是像我们华文组31个人嘛了，可以自己选。可是你们有2个买呢，不是每个买呢？最后我们选到来统一到来是没有2个买呢，你一定是2个买呢？不是没有，他给我们开，如果我们的人数可以分到刚刚好10、11，不是你怎么就买呢？现在只有1个买呢？我们有2个买呢，我们没有，我们讲wajib的买呢是1个罢了。那个你讲的那个 elective 是 after that 我们选了另外2个，我们有另外2个。elective 是过后的 sem 了，就是选一个 sem 了。好啦，不止2个嘞，我们那个。那 elective 本来就很多。然后你讲的那个原本的是1个买你就1个买呢。你还有加2个的，你知道吗？没有，我们1个吧。哦，我们2个，所以我们没有。2个是什么？我们2个，你加1个，英文加1个数学，我还有1个你们的。我们放在后面的都是那种兴趣班的。5年嘛，我们elective 是elective，我们选完的 DJ music。什么啊？那个我们有学完，学到完那个叫我们还有个买那个真的叫买那个。我们没有，我们就是1个买那个，所以问到了我们就是1个。他也是买那我们华语的，也是主科。通常他们主科是副科，没有我们全部主科。我们的副科他们的买呢都是1个主科，可是他不知道买那个主科。然后我的买呢，我们是我们叫他们的就是 language， 他们的其实就是我买那图，我真的是叫买那图。没有。你们不同，因为你们读5年了。我们 after that 就是兴趣啊，摄影啊，没有我们这个馆啊，然后那个Gaya hidup sehat 啊，去爬山啊。那个全部是我们的 BIG。我们有 BIG 结果遇到 MC。我们全部 BIG。Very 飞的 BIG。再帮你们改。再加这个。你知道我们英语你有上的吗？我有 BIG。BIG 一定有的，每个老师都有。然后我们就是线上。我们做 racket， 你知道我们的讲师临时来 IBG 的，他从小学直接升讲师了，进 IBG 当讲师哦，他要补回来一个 BIG 啊。他之前有一次看他很累，我们出去一个练习，然后他给我们一个 class， 看很累，他就讲他刚刚经历了 BIG 过那几年，然后他们要上回去啊。因为我们上过，我们不用了。好，我们上过。Baru record. Okey, mari kita start. Dari boleh. Okey, selamat pagi semua. Hari ini kami akan ada satu bengkel membuat alat muzik tungtung. Bengkel ini akan dijalankan oleh Encik Gari Adam. Dia akan mengajar kami semua bagaimana nak buat alat muzik tungtung. Dan bersama kami ialah cikgu-cikgu sekolah dari sekolah Tionghoa. Boleh kita akan sikit dulu Encik Yu. Boleh? Saya Encik Yu, Encik Yu. Saya Encik Yu, yang ni Encik Tan, ini Encik Chua, Encik Chin dan Encik Sandy. Okey. Dan selain daripada kami pun ada Puan Mazna Unyan, dia penyanyi untuk main Johor, dan Puan Yana penari dulu, sekarang masih menari tak? Dan Junida pun menari tapi dia dah. So kita akan memulakan bengkel. Pada hari ini juga kita akan ada anak-anak murid pemuzik muda ini, mereka akan membuat dokumentasi cara membuat alat muzik tungtung. Okay, di antara kami ialah jurucakap Atat, jurucakap Ipoh. Mereka akan tanya soalan lah, kalau nak tahu dia akan tanya soalan kepada Encik Gali.
Then juru kamera Ajat, juru tulis Ira, dan 3 orang ni nanti tengoklah macam mana you boleh make yourself useful. Macam mana nak cakap? Kalau perlu bantuan lah buat, okay? Apa-apa bantuan you boleh buat. And I think juru kamera juga jaga kamera di sini. Okay, boleh kami bermula dengan Jari. Nanti tanya soalan lagi. Kalau boleh sit down. Oh, okay. Okay. Tak, tanya dulu. Tanya dulu. Acap boleh video. Social media. Apa yang nak tanya, apa yang nak diajukan soalan? Okey, selamat betul, selamat pagi. Okey, mana saya Atat. Okey, jangan Li, boleh perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Gali Ana Adam, saya berusia 54 tahun dan saya melekat di Kampung Orang Sungai Bumbun. Saya adalah seorang pengukir dan juga seorang pembiola dan juga seorang pembuat alat muzik. Sama-sama. Apa boleh teruskan agak? Boleh teruskan? Saya teruskan ke dulu. Boleh. Sana lebih dari sana lebih baik. Kerana tak nampak dari sini. Pergi sana. Sebelum kita nak potong buluh, nampak tuntung tu kita ambil dari pangkal hingga ke hujung. Bukan dari hujung ke pangkal. Salah. Kita ambil dari pangkal hingga ke hujung. Yang besar tu hingga yang ke kecil. Okey. Kita mula dulu. Ada satu lagi. Dulu ke sini. Dan satu lagi. Luas itu buat tuntung selebihannya. Jangan potong terlalu pendek. Dilarang sama sekali. Kenapa? Dia akan menghasilkan bunyi yang kurang sedap. Untuk menghasilkan bunyi yang sedap, kita kena pukullah sebanyak 3 jari. Baru kita potong sebelah. Okey. Yang sini pula, kita pukul ikut sini. Boleh tolong tak? Kena potong juga, kena tahu juga. Kena potong. Di sana kita kena. Okey. Yang ni dah tak diperlukan lagi tau. Kita perlukan yang ni. Tunjuk lah. Tunjuk kamera. Ni yang ni dah siap ni. Oh ni. Okey, ini yang dah siap. Okey, kita ambil yang seterusnya lah. Terus ni kan. Yang ni dah tak diperlukan sebab dah pendek sangat kan. Yang ni kita tak diperlukan, kita buang saja. Masak lemang. Lemang boleh kat tu. Boleh kat. Ini kita ambil yang ni lah ya. 这个就要了，这个就要了，这一节就是要了。每一节都有3
Kenapa kita potong dia? Sebab kita tak nak koyakkan dia punya kulit luar ni. Kita potong dia bersih. Kalau kita potong serik je, kulitnya akan koyak kan. Okay, dah siap dua. Anak-anak dengar ke tak? Repeat lagi, repeat. Nanti Okey, repeat. seterusnya. Ulang. Tira tak dapat nota lagi. Kali bolehkah saya cuba? Boleh. Silakan. Yang ni satu. Yang ni satu. Okay, yang ni kita ambil ujung ni lah. Hidung ni kan. Sini kan. Dah sambil pusing kan. Ya, kita potong hari pusing. 有点争议，他拿了个火药。 Tok kali buat macam senang je. Dia kena kita nak ke dalam. Tenaga dalam kan. Kita fungsi juga. Dia ni macam sengit dah. Nah, itu lah. Tapi tak apalah. Tak apa. Nanti kita boleh. Tak sesenang yang dinampak. Dah sengit dah. 我也想试试。Kita tak nampak ibu gerak ni. Dia gerak ke sana atau belakang tu boleh. Dia kena dalam sikit je baru saya pusing ya. Kita Kenalan sikit baru. dalam sikit baru pusing. Faham. Yang ni sengit lagi ke atau okey dah tu? Teruskan saja. Potong je. Bukan yang ni. Wah. Tak cantik. Boleh lah. Tapi asalkan kulit dia tak pecah. Ya, betul. Ada tak pecah. Faham. Oi. 80 dah. Okey. 所以这一节我不能用啊。 Ni sudah tak boleh guna. Banyak tapi tak apa. Kita 这还要技术好了。 Oh. OK，加油。RPT 老师要试吗？RPT 老师。 Jadi boleh explain semula. Mungkin Tira tadi tak dapat nota. Bagaimana kena 3 tangan ke? Oh, yang tu tadi. 3 jari ke? Bagaimana nak potong? Safety first ya. Ha, ajak boleh record. Ha. Okey, dia nak potong kat tuntung ni. Kau tunjuk betul. Sebab tuntung dia kena ukur dia punya ruas dari bawah ke bawah sekali. Dia ukur dengan 3 jari kita. Mana ruas ni? Okey, betul. Dah ukur 3 jari baru kita potongkan. Jadi dia akan melebar ke. Di antara panjang. Kena potong. Kita dah ukur 3 jari tu kita kena potong. Untuk kita potong tu kena ke dalamkan sikit mata gaji tu baru kita pusingkan.
Dia kena dalam sampai memang sampai habis ke atau tidak? Tak perlu juga. Perlu juga. Apa nanti kita akan tarik kucing balik. Dari dalam. Faham. Apa perbezaan panjang di antara bagaimana perbezaan panjang? Okey, perbezaan panjang dia adalah berdasarkan pada bunyi dia. Bunyi yang berbeza lah. Kalau yang panjang, yang mulut dia kurang dulu. Dia akan menghasilkan bunyi yang berbeza lah. Boleh dapat? Menghasilkan bunyi yang berbeza, tak sama. Yang ni memang bulu satu ruas dia. Ini boleh memang bulu ruas. Panjang ke ruas tu? Panjang, tapi ini bulu lemah. Yang itu? Yang ini bulu galak. Oh. Kalau dapatkan bulu lemah pun boleh, tapi yang kena besar sikit. Sebab apa dia punya perbezaan ni adalah ini ketebalan. Bulu galang lebih tebal. Bulu lebih tebal daripada bulu lemah. Itu perbezaan dia. Bagaimana kita tahu macam mana berapa panjang untuk satu buluh, berapa panjang untuk buluh yang Kita berdasarkan pada meter orang kita dulu dia berdasarkan pada ukuran macam kaki lah. Dia kaki dia. Dan ni 2 kaki setengah. Yang besar ni pula dia paling kurang pun 2 kaki ataupun 1 kaki setengah. Ukuran. 1 kaki setengah macam ni sikit je. Dia kan macam ni kan. Nanti dia akan menghasilkan bunyi yang berbeza. Rupa-rupanya dia 2 jenis bulu berbeza. Ingat dia sama. satu berapa kaki, satu berapa kaki? Satu ni 2 kaki setengah. Paling kurang punya ni 1 kaki setengah. Jangan terlalu panjang sangat, nanti bunyi sangat akan sama pula. Kita ukuran tu berdasarkan pada bunyi tu. Pada bunyi dia. Kalau bunyi sama lagi, kita kena suka sikit lah. Nak cari bunyi tu daripada satu yang kita bandingkan lah, bunyi yang ketuk. Bandingkan itu. Bila panjang ni bunyi dia akan gaung sikit. Akan gaung. Dia yang sini bunyi dia akan bunyi pendek lah. Tak ada panjang bunyi. Dan setiap kali buat memang bunyi dia ada sedikit lain lah. Sedikit lain. Setiap tungtung akan berbeza. Ya betul. Setiap tungtung akan berbeza bunyi itu. Proceed. Next apa? Next step. Ni apa ni? Doktor tanya. Yang 这个钱是起自他们应该很开心吧？他们这个文化 Okey. 他们有讲，现在的表情都有变化，就没有什么人 Ini dari kayu mana ya? Okey, kayu ni dari kampung dan kita kena cari di sekitar. Kalau ada dalam kampung kita akan cari. Kalau ada di luar kampung pun kita kena cari. Okey, kayu ni diberi nama kayu mahang. Jenis kayu hutan lah untuk dibuat sebagai pengetuk tuntung kita.
tuntung kita. Kita tebang, kemudian kita proses. Kita menjadikan yang bulat tu kita jadi lepaskan seperti ini supaya dia tak, bila kita ketuk dia tak lari ke mana-mana. Jadi itu pun kena ikut ukuran juga. Kalau dua orang punya pemain apa mengetuk tuntung ni kita kena panjang. Seperti ini. Kena panjang seperti ini. Untuk dua orang. Kalau untuk 4 orang kena panjang lagi lah. Kena panjang lagi. Ini saja. Ini lah. 哎呦，在后面。Makan. Ada apa lagi pertanyaan Cik? Cik Kat. Ada pertanyaan apa-apa? Ada ke? Yang kayu tu kena dikeringkan ke atau memang terus boleh guna? Yang Terus boleh guna tak? boleh mahang, Terus boleh guna. terus boleh guna. Tak perlu letak slab. Tak perlu. Kalau nak letak select pun boleh. Terserah. Saya tu nampak hari tu yang batu mahang tu ada kain dekat depan. Yang tu apa sebab? Sebab dia untuk supaya kayu mahang ni dia tak bergerak ke depan. Bergerak ke belakang. Dan satu lagi dia macam kedap bunyi. Gerak kan? Bila kita dapat tu tikar tu dia macam tak lari sangat lah. Guna kayu yang berbeza, tapak dia akan ada bunyi yang beza kan? Kadang-kadang tu ada bunyi berbeza juga pada kayu. Gunakan pada konkret ya. Padu kan, padat kan kita guna kayu ni. Oh, beza semua. Berbeza. Itu sedap lah. 啊，rumah saya setegak hari, 这样我来了一个这个是这个什么？ Okey, nanti Itu boleh guna apa-apa kayu ke? 我有这个kayu， Ataupun 给 kayu 他们 ni 去年这个小了， Okey, bagi kami biarkan kayu mahal lebih bagus lah daripada lain-lain kayu. 你我 Sebab 肯定 dia 我家 dia 里买， menghasilkan bunyi. 他妈的， Bunyi yang sedap lah. Sedap. Kalau guna kayu yang lain, dia menghasilkan bunyi yang kurang sedap. kayu mahal。 Dan kayu mahal sekarang ni sukar tu dapat. Sukar. Walaupun beruntung juga lah mungkin seperti pembeli tu kan. Kita cari kat sekitar kampung. Ada yang luar daripada kampung ada dia. Jadi bayar 2 tak. Tapi kawasan kayu bakau ini ada tak atau mahal? Pasal kayu bakau memang tak ada. Tapi setelah bakau tu dikrokeri dan diban, baru dia akan keluar macam kayu lebat. Dan macam jenis kayu lah. Dia masuk kayu mahal sekali. Kita ambil yang matang lah, yang besar. Kalau yang kecil nanti kecil ni dia tak cukup pula, tak cukup kan. Ada? Sudah. Dah. Dah dapat. 我要一 Dah. Macam mana nak maintain kayu ini supaya tidak dimakan oleh serangga ke, maintain dia tahan lama? Untuk mengelakkan dia dimakan bubuk, kita jemur dulu, bagi dia kering, kemudian kita letak minyak tanah. Tapi jemur dengan suhu yang jangan terlampau tinggi sangatlah. Yang sederhana. Supaya bagi dia kering saja. Bila dah kering tu baru kita boleh letak tu minyak tanah tadi. Kalau jemur bawah matahari nak berapa lama? Kita kena pantau juga. Kita kena pantau juga sebab apa? Takut dia akan pecah. Ya, sebab sekarang panas sangat kan. Kena pantau, kena tengok kayu yang kita nak jemur tadi. Pagi, matahari pagi, tu pagi
Tengah hari rasa boleh tapi jangan terlalu kuat sangat masa hari itu. Jadi kita tindak tanah dulu, kering, lepas tu shell. Boleh juga. Boleh juga. Kalau buluh Pun sama. sama juga. Dulu pun kalau basah tu kita bagi keringkan dulu, baru kita proses. Kalau basah nanti bila kita potong kulit keluar dia akan topik. Oh. Jadi sama juga tindak tanah dekat luar je lah, dalam tak lah. Luar saja. Di luar saja untuk mengelakkan dia dimakan di bubuk. Bubuk serangga. Ya, serangga sini serangga. Jadi lepas kering baru letak shell. Kalau letak selai. Dan boleh letak lah. Sayang juga benda ni sebab suka kan nak dapat bulu ni. Sayang. Nah, hari ni apa yang ada. So, mungkin boleh cerita dari proses yang paling awal hingga ke proses sudah siap lah. Macam kita perlu dapat dulu, nak asapkan dia dulu, nak keringkan dia dulu sebelum potong atau nak potong baru nak asapkan dia. Hari tu apa masalah ada buat asapkan? Ada buat asap dekat api. Dekat bara api. Itu nak mengkeringkan dia. Nak kering dulu atau potong, baru potong atau potong dan baru keringkan. Sebenarnya kita bagi, kalau dia panjang sangat nanti kita potong separuh. Kita bagi keringkan dulu bawa api yang sederhana lah, jangan terlalu kuat. Untuk keringkan saja. Untuk keringkan dia saja. Kalau nak jemur letak begini pun boleh tapi dia akan masa banyak. Oh, jadi asapkan tu untuk keringkan. Asapkan pun boleh. Lepas tu step itu step pertama. Step kedua, tanya lah ini. Step kedua tu step keduanya macam mana tu? Kita baca pula. Step kedua yang mana tu? Bunyi dia. Kan bunyi dia. 16号的时候，他是两个整堆的，要去我们学校。有，我们就已经熟了。我们那边叫时间呢。是我做工。我不能去打电话，所以还是先。 Nanti pun kita dia ambil bulu yang sebelah ni. Tetang lagi. Untuk pun tak sama kan? Tetang mana? Untuk tak sama. Nah, limau dah mana? Sama dia. Lain kan? Ditonik tu tapi ditonik. Dari sini macam mana? Kena ikat. Ya, jawab angklung lah. Kalau nak masukkan bunyi yang berbeza, kita kena potong sikit lah. Oh, lebih sikit lah. Ini kan 3 jari kan? 所以他讲刚刚，你放在这种，你 Tungtung yang banyak bunyi. banyak bunyi lah. 它有一块，这个讲有一块就是控制它滑，一个自己的声音会集中。Kalau saya pegang tu tong-tong, straight macam ni ataupun dia sengit dia lain bunyi juga kan? Dia kena tegak. Tegak saja. Mesti tegak. Tidak boleh sengit sikit. Kalau sengit nanti sini akan Gerak sikit. basah. Macam ni. Gerakkan sikit. Orang tanya soalan kan boleh nampak muka mereka. Buat lagi bunyi, bandingkan buat macam tu masa tutup. Kuat lagi bunyi dia. Asalkan kena nampak muka mereka. Kalau Apa yang mereka buat.
ramai yang gunakan dia akan bunyi kuat. Dia akan melakukan bunyi yang macam biola tu tak dengar. Melainkan biola tu ada biola tu ada mic tu kan. Biasa berapa set, berapa orang akan main tuntung? Itu ketentuan. Kalau 5 orang pun boleh gunakan juga. Kalau orang kalau sedap ramai lah. 5-10. Kalau orang sedap 5. Kebiasaan kami gunakan 1 ataupun 2 orang saja. Kalau kita nak buat bagi ramai orang guna, adakah kita bagi dia semua, kita akan potong ni ke bagi dia sama dulu atau tak? Macam ni kan dia panjang. Adakah kita akan potong dulu supaya dia sendiri sama? Saiz bulu juga. Saiz bulu. Kita nak bagi dia bunyi sama ke atau tidak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Asalkan satu bunyi dia panjang, yang rendah, satu bunyi pendek yang tinggi. Ya. Faham. Sama saiz lah kan, panjang sini. 5 saya panjang sini. Sini saya panjang sini. Dia kadang-kadang ada bulu juga untuk menghasilkan bunyi. Kalau bulu galak tu dia bunyi lain. Dia ketebalan dia tu. Itu bulu rampung. Kalau bulu hutan, bulu lemang dia akan nipis sini dia baru menghasilkan bunyi sedap. Iya dia ada bunyi. Asalkan satu rendah, satu tinggi. We are not music. Nak tengok pitch. Boleh. Okey. Ketuk je. Tengok. Atas boleh Mungkin nak kita nak pitch tu lah. Ya,它也不一样，颜色没有小小因为我们是用响。 Ketutkan. Kong. Very sharp. Dia tak accurate sekarang. Jadi bunyi tu dekat ujungnya. Oh, dia ambil tu. Okey. Mungkin boleh kalau yang letak bawah mungkin dia akan tukar. Terus Dia akan tukar bunyi. dia akan tukar. Rasa tu on the left. Dia kena 你们会觉得我就是你的猪男友，把你拍那样，加入去帮你拍。我就是那个不能用的男友，明白？对吧？就是不能用的男友，那个 assistant 就是你就是把你旁拍的把你拍上去，太棒了，所以那是我的问题。 kalau you main piano itu 这样我还要这样，然后当我跟他拍的时候，你不要有这个，你要小，这样子小调啊，给他的嘴比。表现在。 little B flat sharp. 你这个是可以分的，你看这样子分。 So, 还在我英国的前期。 oh tak yang pendek kan? oh ya yang panjang. Tebalan dia tu. Dia tebal dia. Dekat sangat. Ada tak yang pendek? Pendek. Yang tapi ni boleh tiru kan? Itu sebab apa dia ketebalan dia tu. Ada tak yang Kasih bunyi lain aja.
But then again, Kalau yang semua gue tahan. Cerai yang lemahnya. Bawa dari rumah yang betul. Nah, ya. But then these are all untune. Kita cuba bunyikan dulu. kat rumah tu. Bulu original. Agak tinggi. Sebab apa? Tebalan dia tu. But then again, these are all untune. Yeah, I bring the original one. But it's okay because it doesn't matter. It's good that it's a little bit different. If not, everything sounds Yeah. Everything sound from This one normal is on one row, the other one is 有这个来， difference between the two. 我已经有这个 mask 有兴 I 趣 should 了 have。screenshotted to you. You can see the bird shape. 这个 mask 有兴趣了。A to F, A B C D E F. 对这个 mask 超有兴趣，我放在家里吓死人了。 Kalau dapat bulu lemah payah. If we get the original, then we can check the. kita nak black peach saja tak apa untuk kita main-main. It's like a -6. 靠天的，我不懂。这个是动手做的，这个是做我们这里是文科是这么动的，写 reflection 的，写 reflection 的。顺着你的那 Kita 个 kena 公司。Kakak main ke dia main? Habis itu Irama main main jogo musik. punya. Jangan terlalu kalau nampak ini tak bagus. So you kena gerakkan. Nampak orang punya bag tak bagus. Kena gerak sini. Tapi nampak bag pun tak bagus. Macam di sinilah. Yeah, yeah. Ataupun you boleh gerakkan sebenarnya. Saya bukan cikgu muzik. Is there a 因为你先学可以了，可以了，可以了，可以了。哦，你身体才这样，是吧？或者 active 啊。 Nah, yang ni besar. Oh, ini tebal. Dia besar bunyi dia padat sikit. Sebab dia ada tahu. 你要拍起来。 这是不一样的，不一样的声音就比较，像那种卡拉 OK dia macam tiga sekali. Bunyi tu. Keras ini keras sangat. Macam tak match. Dia boleh tiga sekali ya. Kalau satu paku. Kalau tahu main tambah 3 pun boleh. Oh. Dia kena ikut tak sama. Yang jangan. 我直接这样。哦，OK，boleh.
OK，你看。 肯定不是你要，不是你要 test 那个声音了。哦，要等你要就是这个就是这个啊。那另外一个呢？不是嘞，是他刚刚拿出来的。 This is like the long one. Long and short. Yang panjang. Oh, yang panjang tapi ni macam ni. Lain lah. It's just a major second. Ya, tapi dia bukan macam dia kena pendek sikit kan. Kalau untuk ori lah. Kita kena dengar bunyi ni. Dia dengar dia mesti by ears. Kalau yang kalau yang ori ni akan pendekkan lagi tak? Kalau pendek sangat dia bunyi keras. Oh. Jadi masa main memang pakai ni. Dua saja lah. Dua saja. Kalau seorang tu digunakan sepasang. Kalau dua orang tu dua pasang lah. Dua pasang dalam satu kayu ni. Bermakna seorang tu dia sepasang. So mesti satu panjang, satu pendek. Ya saja. Okey, ini original. Lepas tu seorang dia akan satu ada tapak. Ada satu tapak macam ni ke. Satu pasang, satu tapak. Kalau nak dua orang ni kita kena panjangkan lebih kayu mahal. Kita kena panjang. Oh, boleh lah, boleh. 准准 C 哦，准准 C 哦 B flat and C. C 啊，而且它每个要四个 Kalau untuk 它配 bila 的时候， berjalan sambil main muzik kita kena pendekkan ni lah. 你敲大力点看会变啊，它是 C 啊，准准 C，记住你看会变过啊， Kita sharp the C. Ori punya dekat sangat. Kan dia kena ikut sikit. 这个才是 B flat. This is very accurate B flat. 哦，very accurate 啊，这个你看它不跑哦，那我们讲话都没有跑。B 然 flat，后这时候你要调的这样。你要调这样这种， Yang mana betul yang ori punya betul yang kita punya. Gali buat punya. Jadi gali buat macam dia perbezaan. Dia bunyi dia kan? Banyak. Sangat banyak. Okey, kita tak. Tapi tak apalah, it's okay. It's a Tapi saya rasa mobile culture. tapi ni rasa lebih sedap. Bagi saya lah kan dia punya bunyi tu lain sikit. Tapi dia berbeza sikit Bagi saja. dia punya panjang ke sini gitu. Oh. Sebab dia ni sama saya kecil gitu. Itu yang masa dia bunyi pertama. Dia tutup sikit dan lepas bunyi gitu. Dia macam sama tu Pak. 还有是什么？还有是什么？ Oh. Tangan apa yang pegang yang panjang? Laki lah. Hari yang mana kanan pegang pendek yang atau pendek. Tangan kanan pegang yang pendek atau panjang. Anak-anak yang mana satu ya tangan Pak. Twist, twist. Wes. Tangan kanan kiri panjang, kiri kanan pendek. Betul. 这里是，你看，因为人家它的设定是 P 的，噔噔噔噔 ，OK。OK，可以了，下一步要给他 next step，OK。 So I think what I'm going to do in school is I'm just going to use this. Saya akan pakai ni nanti sekolah bagi budak saya. Hijau berhijau lah tak apa lah. Jadi kita juga, dia ketuk sama macam tak boh. Boleh ya, boleh ya. Ketuk je lepas tu baru kita akan lepas habis nanti 16 hari bulan kan. Lepas tu baru kita buat jadi kita awetkan semua. Boleh. tapi ini masih boleh tapi yang satu perlu lebih pendek lah. Because they are all the same, right? Ada ni pendek. Oh, pendek one is here. Ada fret dah. Dia kadang terlalu pendek sangat pun dia bunyi berbeza juga. Oh, ini you punya lah. Ya, ni saya pendek. Hijau. Oh, tak sedap bunyi dia. Kan? Oh, tak sedap. Tak keluar. Tak keluar kan? Dia kadang bunyi dalam je. Wait, Mungkin dia tak kering lagi, dia punya air punya suara tak ada Kemungkinan. Oh. 吸进去啊。 Kemungkinan. OK，kering lah lama. Oh, dah kiri panjang, kanan 不好听那个声音，因为它有水。
Kita buat dia kecil. Dia kecil tu kena panjang sikit. Kalau biji ketuk-ketuk, bunyi dia tak ada berbuka. Faham. Ni macam nak pecah bunyi macam. Tak sedap suara dia. Ni okey lagi ni. Tapi saya rumah tu pendek pula. Kalau dia pendek sangat dia senang nak pecah. Kalau terlalu kuat dia akan pecah. Itu sebab kena 3 jari. Faham. tak mau bagi pecah. Saya pula Gunakan dulu apa yang ada. gunakan apa yang ada betul. 你从星期一开始带回去学校给他隔冰，可能不搞隔冰哦。 Bagi dekat kita buat asap juga kat sana. Ni bomba datang. Itulah. Nak asal ni bomba datang je. Sekolah tak boleh buat Sekolah apa. dah. Boleh buat asap oh. Rasa tak boleh oh. Kampung boleh ah. Bomba datang. Sangat cepat oh. Kadang-kadang kami tu tak payah asap, dia biar tu je. Ada lah boleh. Okey, jadi Cuma nak tanya satu lagi. Ini cuma ini untuk keselamatan budak kan. Ada apa kan yang boleh membahayakan mereka? Karena sekolah sekarang sangat Ya, sensitif tentang benda ni. Okey, untuk Ambil tulisan. dia macam tu, sebenarnya okey, bagi satu ni lah. Nanti ni kita kena bulatkan sikit. Bulatkan guna itu. Ataupun kita gunakan sandpaper yang kasar tu lah. Kasut bagi dia masuk dah. Apa nanti dia akan macam Oh coating dia kan. dia syak oh. Ya, Syah. Nanti kita lagi budak buat. I was sure. Are you sure? mereka cat-cat tu Tetap dia so. Ada. Jadi sekarang dia budak tak boleh. Jadi Mister you boleh Yang 3 jari tu bukan ambil dari sini tu, dari yang bawah ni. bawa lagi. Tapi kalau ada serangga pun mungkin mereka takut lah. Ya. Budak dah macam ni Tapi sekarang. sebelum buat main tu, sebelum buat research Rasanya kena check very dulu. true. Kena check. Dia akan pegang macam ni budak sekolah. Nah. Ya. Dia akan macam ni punya. Nanti dia jatuh mesti pecah. Nanti. Oh. Ayo, Jadi contoh mesti yang sini kita pakai pisau Lebih tu buang lah. buang lah. Dan kita lap tak guna kain. Boleh kat cuci dulu. Ini ada 3 jari. Cuci maksudnya guna air ke? Guna air lah. Guna air. Guna air. Belum keringkan kita cuci semua dulu. Yang ni pun saya cuci kena dengan air juga. Dengan air sabun lah kan. Bersihkan dia. Sebelum Dan keringkan ada satu lagi dia punya miang tu. Miang tu. Miang. Apa yang sebut dalam bahasa Inggeris miang tu. Oh, itu yang kan? itu yang buat saya satu biasa. Itu sebab saya pakai ni je. Hari tu saya bawa kan. Oi, satu tangan merah. Cuci dulu. Cuci baru kita gunakan. Satu option lagi sarung tangan untuk setiap budak. Kelapa boleh juga. Sabuk kelapa. Sarung tangan Pun boleh. Sabuk kelapa. Sabun kelapa. sabut kelapa. Oh, yes. Ni kan berat ni. Masih basah lagi ni berat. Tu yang bunyi lain. Faham. Ya tak? Oh, basuh berus guna sabun juga. Sabuk. Supaya duri-duri dia ada duri. Oh, okey. Okey, nanti kita pergi cari. Adapun guna berus biasa boleh juga. Berus biasa. Tapi kena sental tu kena sental je ni lah. Dia kena Dia memang boleh tak. Ni kena rakam. Dan saya lupa nanti. Kalau macam ini dia akan keluar kan. Nanti awak lambat nanti. Nanti makan masa panjang, gulang ada pusing lagi. Jadi kita buat macam ni. Berus biasa boleh. Berus biasa boleh. Guna pak air pun boleh. Boleh. Asalkan dia kering. Apa pun boleh. Belum nak gunakan tu kena buang miang ni dulu lah. Kita juga air kata nanti. Faham. Boleh? Utang 6 Cukup Yang satu lagi yang ni kena bulatkan sikit. 2 weeks only oh. Sempat ke? Kering pun tak tahu. Apa kalau tak sempat kering? Ini dia orang potong straight dia nampak lain. Dia potong Orang mereka untuk ajar anak-anak murid mereka. Boleh? So, mari kita bagi tepukan kepada semua. Okay, thank you everyone. So, we can relax now. Stop recording. Stop recording.
nanti dia sudah nanti ada tangan punya tapak lipik. Jangan letak jari. Oh, yang dah tengok tadi. Ni. Kan, kan? Dia pegang ni. Okey, sekejap. Cantik. Wah, cantik lah. Sedang recording ya. Recording. Tadi, padam. Dah masih man, zoom kawan. Aku record lah.
Now start. Yeah. Oh, okay, okay. Memang saya tak dengar. Kalau cuba kat kayu yang padat, dia akan dengar. Seperti konkret, dia akan bau dengar dia tu. Maksudnya? Kena atas, Semen tengok try. kena atas simen. Itu saya try atas semen dia macam sedap. Sebab ni kayu kan, dia macam Oh, sudah ada itu. Sana lah, sana lah. sini.